Weh, dia ni macam tak wujud lah kat kelas. Asyik tunduk je. Apa masalah dia? Mesti budak ni tak minat belajar. Pelajar lelaki itu selalu duduk belakang. Duduk senyap. Bila cikgu tanya soalan, dia tak pernah angkat tangan. Buku dia ringkas, tak berwarna. Kertas pun dah kekuningan sikit, tapi tetap datang kelas setiap hari, tepat waktu. Satu hari, cikgu minta semua murid ke depan buat pembentangan. Bila tiba giliran dia bangun, tangan menggigil dan perlahan-lahan berjalan. Satu helaian kertas jatuh dari bagnya. Cikgu ambil. Tengok, kertas peperiksaan tahun lepas. Penuh nama atas kertas, bukan nama dia, tapi adik dia. Cikgu tanya perlahan, ini kertas siapa? Dia jawab sambil tunduk, itu adik saya, cikgu. Dia selalu tanya saya soalan kat rumah. Saya baca buku diam-diam kat belakang ni sebab saya nak bantu dia. Saya tak jawab dalam kelas, tapi saya nak pastikan dia boleh jawab dalam hidup.